Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Amin Ashraf bin Nur Azmi, kelas PAI A PIPA SMP ingin menerangkan dasar-dasar kurikulum KPM dan kepentingan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Jadi, adakah pendidikan hanya berlaku di dalam bilik belajar sahaja? Jawapannya tidak. Kurikulum adalah lanjutan pendidikan yang melahirkan insan seimbang dan beradab. Jadi, apakah yang dimasukkan dengan kurikulum ini? Jadi, saya akan beri sedikit tentang definisi ringkas, iaitu kurikulum bermaksud aktiviti pendidikan yang dilaksanakan di luar bilik darjah tetapi masih dalam sistem persekolahan. Contohnya persatuan, kelab, sukan, unit beruniform. Ia juga melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Maka kurikulum ialah tapak latihan nilai dan kemahiran insan madani. Jadi seterusnya kita akan masuk pada topik yang besar, iaitu topik pertama, dasar-dasar kurikulum KPM. Yang pertama adalah dasar kurikulum kebangsaan. Diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk memastikan aktiviti kurikulum dijalankan secara sistematik dan berstruktur. Ia menekankan 3 komponen utama. Yang pertama adalah kelab persatuan akademik, yang kedua badan beruniform, dan yang ketiga sukan dan permainan. Jadi kat sini dasar kurikulum kebangsaan dia memastikan aktiviti kurikulum ini dijalankan secara sistematik dan berstruktur di sekolah. Terutamanya bagi semua para pelajar diwajibkan untuk menyertai aktiviti tersebut. Jadi kat sini KPM beri 3 komponen, iaitu yang seperti saya sebutkan tadi, iaitu kelab persatuan, badan beruniform, sukan dan permainan. Contoh kelab persatuan adalah seperti bahasa Melayu, bahasa Arab, matematik, sains, geografi, sejarah. Badan beruniform pula adalah seperti contoh pengakap, PBSM, JPAM dan sebagainya. Dan sukan dan permainan seperti yang kita tahu adalah seperti sukan-sukan yang sering dimainkan di Malaysia, iaitu seperti bola baling, bola sepak, bola keranjang, bola sepak dan sebagainya, yang selalu dimainkan di sekolah oleh anak-anak ataupun oleh pelajar-pelajar itu sendiri. Dan seterusnya kita akan masuk kepada dasar pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, ia menyatakan bahawa penyertaan pelajar dalam aktiviti kurikulum adalah wajib. Yang kedua, guru diwajibkan menjadi penasihat kepada unit kurikulum. Yang ketiga, pelajar mesti menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti daripada setiap kategori. Maksud kat sini adalah bahawa KPM nak menggariskan bahawa kesemua pelajar sekolah di bawah KPM wajib menyertai kurikulum ini. Seperti yang kita tahu, aktiviti ini akan dijalankan pada hari Rabu. Yang kedua bermaksud ialah setiap unit kurikulum mesti dipegang oleh guru-guru untuk dijadikan sebagai penasihat, dan jawatan yang ke bawahnya adalah seperti pengurusi, setiausaha, bendahari dan sebagainya perlulah dipegang oleh pelajar itu sendiri. Dan yang ketiga, pelajar mesti menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti yang bermaksud pelajar, iaitu pelajar yang di dalam sekolah di bawah KPM mestilah menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti kurikulum. Seperti contoh, apabila pelajar itu sudah masuk ke dalam kelab matematik dan sains, dia tidak wajib untuk masuki kelab lain seperti kelab geografi, sejarah dan sebagainya. Jadi kat sini pelajar diwajibkan menyertai satu sahaja kelab persatuan untuk bagi setiap unit kurikulum. Jadi kita akan masuk kepada dasar penilaian kurikulum. Kita akan melihat apakah yang kurikulum ini menilai, dari segi aspek apa dan bagaimana dia menilai.
Jadi, penilaian pelajar merangkumi aspek kehadiran, penglibatan aktif, pencapaian dan sumbangan, markah kokurikulum diambil kira dalam kemasukan ke IPTA. Ini membawa maksud bahawa pelajar yang mempunyai kehadiran penuh, penglibatan aktif dalam aktiviti kokurikulum, pencapaian dan sumbangan mengikut setiap peringkat dan markah kurikulum diambil kira dalam kemasukan ke IPTA. Jadi pelajar-pelajar mestilah menyertai semua aktiviti kokurikulum untuk mendapat kehadiran yang penuh. Pelajar juga mestilah aktif dalam menyertai semua aktiviti dan memerlukan komunikasi yang sangat hebat agar guru-guru dapat menilai seorang pelajar itu, menilai dari segi kerjasamanya, dari segi intelektualnya dan sebagainya, maka guru boleh mengecop pelajar tersebut sebagai aktif. Dan pencapaian dan sumbangan pelajar mestilah menyertai sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, seperti contoh ke peringkat antarabangsa ataupun kebangsaan. Dan yang terakhir, markah kurikulum akan diambil kira dalam kemasukan ke IPTA yang bermaksud setiap pelajar yang telah menyertai apa-apa sebarang aktiviti kurikulum, maka mereka akan dimasukkan ke dalam IPTA untuk dibawa masuk ke universiti. Jadi yang keempat adalah dasar pendidikan negara dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah dasar menekankan pembentukan modal insan yang holistik dan berdaya saing. Yang ketiga, domain kokurikulum dihubungkan dengan kemahiran abad ke-21, iaitu yang seperti tahu adalah 4C. C yang pertama, communication. C yang kedua, collaboration. C yang ketiga, critical thinking. Dan C yang keempat, creativity. Ini bermaksud bahawa pendidikan negara ini menekankan pembentukan modal insan setiap pelajar dengan cara melaksanakan aktiviti kokurikulum ini dan boleh menjadikan seorang insan itu sebagai holistik dan berdaya saing dengan orang lain. Dan tidak lupa juga, domain kokurikulum ini dia menghubungkan iaitu kemahiran abad yang ke-21 yang saya sebutkan tadi, iaitu 4C. Jadi kat sini, pendidikan negara telah membuat pelan pembangunan pendidikan Malaysia dengan cara yang sistematik agar dapat melahirkan generasi yang aktif, generasi yang hebat untuk masa depan negara. Dan sekarang kita akan masuk kepada topik besar yang ketiga, iaitu kepentingan pelaksanaan kokurikulum. Seperti yang kita tahu, dengan adanya pelaksanaan kokurikulum ini menghasilkan banyak kepentingan, terutamanya bagi pelajar-pelajar sekolah pada zaman sekarang. Hal ini demikian kerana ia dapat melahirkan insan yang seimbang, iaitu kerana pelaksanaan kokurikulum ini melatih pelajar mengurus masa, bekerja dalam kumpulan, memimpin dan berdisiplin. Seperti yang kita tahu, pelaksanaan kurikulum ini bukan sahaja untuk individu bagi pelajar, malahan ia memerlukan kumpulan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti kokurikulum. Seperti aktiviti sukan bola sepak. Ia memerlukan kerjasama satu pasukan untuk menghasilkan kemenangan yang besar. Seperti contohnya lain adalah aktiviti mengakap. Aktiviti mengakap memerlukan disiplin yang tinggi, perlu mengurus masa yang baik dan mempunyai sifat kepemimpinan dalam aktiviti tersebut. Hal ini demikian kerana aktiviti pengakap merupakan satu aktiviti yang cukup lasak bagi pelajar-pelajar sekolah pada zaman sekarang. Dan saya akan masuk kepada kepentingan yang kedua, iaitu membangun sesiah dan jati diri. Aktiviti kokurikulum seperti kadet, pengakap, silat atau kelab kebajikan membentuk akhlak empati dan tanggungjawab sosial. Hal ini demikian kerana setiap aktiviti mestilah mempunyai sifat dan sopan santun dan tanggungjawab bagi setiap aktiviti agar aktiviti tersebut dapat dijalankan dengan baik. Dan saya akan masuk kepada kepentingan yang ketiga,
iaitu menjana kepimpinan dan keterampilan. Hal ini demikian kerana ia memberi ruang kepada pelajar menjadi pemimpin kecil, ketua rumah sukan, pengurusi kelab, komander unit beruniform. Okey, zaman sekarang di sekolah-sekolah kita boleh lihat bahawa setiap aktiviti kokurikulum memerlukan jawatan-jawatan yang penting dalam memudahkan pengurusan dalam aktiviti kokurikulum tersebut. Seperti contoh, kita boleh lihat bahawa kelab pengakap memerlukan jawatan seperti pengurusi, bendahari, setiausaha dan sebagainya. Ini memerlukan pelajar-pelajar untuk dilantik sebagai jawatan tersebut agar dapat melihat kepimpinan mereka dan menjadikan mereka seorang yang berkepimpinan agar masa depan negara dapat diambil alih oleh seorang pemimpin yang baik, iaitu yang lahir daripada tanah air cinta kita sendiri. Okey, habis sudah kepentingan pelaksanaan kurikulum. Kita akan masuk kepada topik yang besar seterusnya, iaitu topik yang keempat. Kurikulum membentuk karomah insaniah dan Malaysia Madani. Sebelum kita nak masuk kepada topik yang besar ini, sukacitanya saya nak menerangkan maksud karomah insaniah. Jadi maksud karomah insaniah ini adalah kemuliaan insan, iaitu manusia yang memiliki maruah, adab, nilai dan tanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan Tuhan. Seperti mana Allah SWT berfirman di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam, sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Jadi kat sini Allah nak memberitahu kita bahawa Allah sangat memuliakan anak-anak Adam, iaitu umat manusia pada zaman sekarang. Jadi sebagai hamba Allah, kita mestilah menjadi hamba yang terbaik. Jadi kita mestilah beribadat kepadanya agar kita mempunyai ataupun memiliki maruah, adab, nilai dan tanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan Tuhan. Sebab apa? Sebab ibadat ni seperti solat akan melahirkan sifat mahmudah, iaitu sifat yang baik, seperti mana sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, selesai sudah saya memberikan maksud karomah insaniah dari segi maksud ataupun definisi dan diberikan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Jadi saya akan masuk kepada isi yang kedua, iaitu hubungan dengan Malaysia Madani. Konsep Madani menekankan 6 rukun: sustainability, care and compassion, respect, innovation, prosperity and trust. Jadi saya akan terangkan 6 rukun Malaysia Madani yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama adalah sustainability, iaitu yang bermaksud kebudayaan dan kelestarian. Saya akan memberi sedikit definisi, iaitu definisinya adalah keupayaan untuk mengekalkan kemajuan dan kesejahteraan dalam jangka masa panjang tanpa merosakkan alam, masyarakat dan ekonomi. Jadi sustainability ni adalah ia menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar, mengurus sumber dengan bijak supaya generasi akan datang turut menikmatinya. Dalam konteks sekolah, kelestarian bermaksud mendidik murid tentang tanggungjawab terhadap alam, budaya dan nilai. Jadi saya akan bagi contoh praktikal dalam kurikulum, iaitu seperti program kita semula, kelab alam sekitar, pertanian sekolah, projek tenaga hijau. Rukun yang kedua adalah care and compassion, iaitu dalam bahasa Melayunya adalah kepedulian dan belas ihsan. Saya akan memberi sedikit definisi untuk memudahkan pendengar faham, iaitu sikap prihatin terhadap nasib orang lain dengan hati yang penyayang dan empati. Ini membawa maksud adalah nilai kasih sayang, tolong menolong dan tanggungjawab sosial, menghormati dan membantu mereka yang memerlukan tanpa mengira agama.
bangsa atau status. Menjadikan masyarakat lebih harmoni dan penyayang. Jadi antara contoh praktikal dalam kurikulum adalah aktiviti khidmat masyarakat, program ziarah kasih, kelab kebajikan dan sukarelawan. Kita akan masuk kepada rukun yang ketiga, iaitu respect, yang bermaksud hormat menghormati. Saya akan beri definisi secara ringkas, iaitu sikap menghargai maruah dan hak setiap individu serta hidup dalam semangat toleransi. Ini membawa maksud menghormati perbezaan pandangan, budaya dan agama, menghindari ujuran kebencian dan diskriminasi, melahirkan generasi beradab dan sopan, selaras dengan karamah insaniah. Contoh yang dipraktikkan dalam kurikulum adalah sukan antar kaum, sambutan perayaan pelbagai budaya, debat berhemah dan pertandingan pidato. Dan kita akan masuk kepada rukun yang keempat, iaitu innovation, yang bermaksud inovasi. Seperti yang kita tahu, inovasi ni dia membawa masuk kreativiti dan keupayaan menghasilkan idea baharu untuk menyelesaikan masalah serta menambah nilai kehidupan. Jadi ini membawa kita kepada menggalakkan pemikiran kritikal dan berani mencuba pendekatan baharu. Penting dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan era digital. Dalam pendidikan, inovasi membentuk murid yang proaktif dan futuristik. Contoh yang dapat dipraktikkan dalam kurikulum adalah seperti kelab STEM, pertandingan robotik, reka cipta, aplikasi digital sekolah. Jadi kita akan masuk kepada rukun yang kelima, rukun Malaysia Madani, iaitu prosperity, yang bermaksud kemakmuran. Seperti biasa, saya akan berikan sedikit definisi ringkas, iaitu kesejahteraan menyeluruh. Bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, spiritual dan emosi. Ini membawa kita kepada kemakmuran bukan milik individu, tetapi dikongsi oleh semua rakyat. Dicapai apabila masyarakat hidup aman, saling menghormati dan mendapat peluang sama rata. Pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai kemakmuran yang adil. Contoh yang dipraktikkan dalam kurikulum iaitu program keusahawanan pelajar, koperasi sekolah dan aktiviti pertanian produktif. Dan akhir sekali, rukun yang keenam Malaysia Madani iaitu trust, yang bermaksud kepercayaan atau amanah. Seperti biasa, definisinya adalah asas keutuhan masyarakat, kejujuran, integriti dan tanggungjawab dalam setiap tindakan. Ia membina kepercayaan antara rakyat dan pemimpin, antara pelajar dan guru. Tanpa amanah dan kejujuran, semua sistem akan runtuh. Dalam Islam, amanah adalah tanda keimanan. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, yang bermafhum tidak beriman seseorang yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad. Contoh yang dipraktikkan dalam kurikulum adalah pelantikan pengawas, ketua pasukan, bendahari kelab, latihan kejujuran dan tanggungjawab. Jadi saya akan merumuskan 6 rukun madani ini, iaitu ia dapat membentuk teras pembangunan insan dan landasan pelaksanaan dasar pendidikan termasuk kurikulum. Senang kata, apabila murid dilatih dengan nilai sustainability, care and cooperation, respect, innovation, prosperity dan trust, mereka bukan sekadar cemerlang akademik tetapi memiliki karamah insaniah, insan yang mulia, beradab dan bertanggungjawab terhadap masyarakat serta negara. Okey, selesai juga saya menerangkan apakah itu 6 rukun Malaysia Madani. Baik, kita akan kembali kepada topik besar kita iaitu kurikulum membentuk karamah insaniah dan Malaysia Madani. Jadi saya akan teruskan kepada isi yang ketiga, iaitu kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum. Jadi seperti yang kita tahu, karamah insaniah ini mempunyai banyak elemen seperti contoh disiplin dan amanah, empati dan ihsan, bersama dan toleransi. Jadi bagaimanakah kita nak mewujudkan elemen ini? Dengan cara melalui aktiviti kurikulum. Jadi saya akan menerangkan satu persatu antara elemen karamah insaniah melalui aktiviti kurikulum. Jadi yang pertama adalah disiplin dan amanah.
mestilah melalui unit beruniform melatih tanggungjawab dan ketepatan masa. Yang kedua, empati dan ihsan, iaitu kelab kebajikan dan CSR, menanam nilai kasih sayang. Dan elemen yang ketiga adalah kerjasama dan toleransi. Seperti contoh, sukan dan permainan memupuk semangat pasukan. Elemen yang keempat adalah inovatif dan berfikir kritis, iaitu aktiviti kurikulumnya seperti contoh kelab STEM dan R&D melatih daya cipta. Dan elemen yang terakhir sekali iaitu kepimpinan berintegriti. Melalui aktiviti kurikulum seperti jawatan pelajar melatih nilai amanah dan accountability. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan kurikulum yang berpandukan dasar KPM bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi alat pembentukan insan berkaramah yang menjadi tunjang kepada masyarakat Malaysia bernadi, iaitu bermaruah, berilmu dan beradab. Selesai sudah saya menerangkan topik yang keempat, iaitu topik akhir sekali, kurikulum membentuk karamah insaniah dan Malaysia madani. Jadi saya akan memberi kesimpulan dan cadangan. Sebab apa? Sebab jika saya tidak memberikan kesimpulan, maka tidak lengkaplah perbincangan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan dan cadangan yang pertama adalah kurikulum ialah pentas kehidupan sebenar, tempat pelajar belajar memimpin, menghormati dan menginsafi peranan sebagai hamba Allah dan warga negara. Yang kedua, guru perlu menjadi pemudah cara dan model insan madani. Yang ketiga, sekolah pula perlu memperkukuh pengurusan kurikulum melalui sistem penilaian yang adil, pengiktirafan penyertaan dan akhir sekali adalah kolaborasi komuniti setempat. Dan kata-kata iaitu apabila insan dimuliakan melalui pendidikan, maka terbinalah bangsa yang beradab. Inilah makna sebenar karamah insaniah dalam Malaysia madani. Jadi kat sini, seperti yang kita tahu, kurikulum ini sangat penting kepada setiap pelajar. Jadi pihak sekolah iaitu guru-guru perlu cakna dan mengambil berat tentang hal ini agar kita dapat melahirkan generasi yang hebat, kerana golongan muda merupakan khazanah negara yang sangat bernilai. Sebab apa? Hal ini demikian kerana golongan muda pada zaman sekarang akan menentukan masa depan negara. Kepimpinan pada masa hadapan kita dapat lihat pada zaman sekarang. Jika golongan muda hancur pada zaman sekarang, maka hancurlah juga masa depan negara. Akan tetapi, jika golongan muda pada zaman sekarang mempunyai karamah insaniah, maka masa depan negara juga akan cerah dan maju kerana adanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai sifat karamah insaniah ini. Maka dengan itu, pihak sekolah perlulah cakna dalam melaksanakan aktiviti kurikulum ini di sekolah agar murid-murid dapat menanam karamah insaniah ini dalam setiap diri mereka. Guru-guru juga mestilah menjadi pemudah cara yang bermaksud menjadi model insan madani, kerana murid akan melihat tingkah laku ataupun murid-murid akan melihat tingkah laku guru-guru dan mengikutinya, kerana guru-guru merupakan suri teladan yang kedua bagi para pelajar di sekolah selepas ibu bapa mereka. Jadi oleh itu sekolah perlu memperkukuh pengurusan kurikulum seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.